Apabila pasukan UM Damansara United menentang pasukan Selangor FC 2. Pasukan UM Damansara United, pasukan tuan rumah menyerahkan Amirul Ikhwan selaku penjaga gawang, Vicky Owen, Mus Khalifa, Haris Mansur dan juga Muhammad Akil Hakimi selaku pemain pertahanan. Manakala untuk pemain tengah, Wan Ahmad Kuzri, Sean Janeli, Saiful Iskandar dan juga Aris Asri. Manakala untuk pasukan Selangor FC 2 menyerahkan Hazrik Hakim selaku penjaga gawang, Aiman Hakimi, Ryan Hamad, Amir Farhan dan juga Nur Zarif selaku pemain pertahanan. Nantikan sepak mula daripada Abdul Rahman Daud untuk pasukan Selangor FC 2 membuka langkah di Stadium UM Arena Kuala Lumpur ini. Hazrik Hakim. Saksikan pasukan Selangor memulakan aksi daripada bahagian bawah. Untuk Ryan Hamad mencari rakan sepasukan. Kan untuk aksi hari ini juga UM Damansara United dengan satu tandukan yang dilakukan. Sedikit tersasar, berikan kepada Amirul Ikhwan. Tekanan daripada Abdul Rahman Daud. Tiada foul kata pengadil, aksi diteruskan seperti biasa. Peluang untuk hantaran dilakukan sebelum Mus Khalifa berjaya untuk mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Hantaran yang hampir sempurna daripada Fakhri Azri. Semoga dapat saksikan tekanan baik diberikan oleh Abdul Rahman Daud. Terjahan bersih kata pengadil. Sebelum hantaran dilakukan oleh Fakhri Azri itu dipintas dengan kemas oleh Mus Khalifa. Ini permainan baik daripada pasukan Selangor ketika ini. Zarif Zaini. Hantaran ke kawasan kotak penalti terjatuh pula. Abdul Rahman Daud berjaya mendapatkan sentuhan. Peluang untuk satu percobaan mungkin daripada pasukan Selangor melepaskan satu rebatan. Dan dengan tenang, pemain berjersey nombor 10 Haikal Danish menyudahkan peluang terhidang untuk pasukan Selangor FC 2. Dan selepas 13 minit aksi di Stadium UM Arena, barulah ada jaringan pembukaan yang hadir menerusi gelecekan menarik daripada Haikal Danish. Penyudah tenang untuk mencari sudut atas gawang gol yang dikawal oleh Amirul Ikhwan. Dan dengan jaringan tersebut, menyaksikan Selangor FC 2 mendalui ketika ini dengan UM Damansara United 0, Selangor FC 2 1. Dalam usaha beliau untuk melepaskan percobaan sebelum peluang serangan balas untuk pasukan Selangor FC 2. Danish Iskandar ketika ini diberi bantuan oleh Haikal Danish. Haikal Danish memberikan untuk Danish Iskandar. Abdul Rahman Daud berpusing beliau 1-2 yang menarik, cuba diatur, rembatan yang tenang disudahkan oleh Haikal Danish sekali lagi. Selepas permainan hantaran-hantaran pendek antara kesemua para pemain Selangor FC 2, berjaya disudahkan dengan tenang oleh Haikal Danish untuk jaringan kedua pribadi beliau. Selepas menerima umpanan daripada Abdul Rahman Daud, kita saksikan sekali lagi permainan yang menarik daripada Selangor FC 2. Dan Abdul Rahman Daud mengesan kedudukan rakan sepasukan beliau iaitu Haikal Danish. Yang sedikit mengecewakan, dipintas dengan mudah oleh pasukan Selangor FC 2. Abdul Rahman Daud menyendari Haikal Danish sekali lagi. Tapi bola yang diterjah keluar itu sampai ke kaki Fakhri Azri. Untuk satu setup dilakukan sebelum peluang untuk Haikal Danish melakukan satu lagi umpanan. Dan kali ini membuka peluang untuk Danish Iskandar yang tidak dikawal. Dan kelekaan benteng pertahanan pasukan UM Damansara United dihukum sekali lagi. Dengan kali ini Haikal Danish yang melakukan umpanan jaringan untuk menyaksikan Danish Iskandar berada di posisi tepat untuk menyudahkan peluang terhidang. Saksikan sekali lagi bagaimana ketenangan ditampilkan oleh Haikal Danish
dalam mencari ragas pasukan di kawasan kotak penalti itu sebelum menyedari kedudukan Danish Iskandar yang tidak dikawal. Dan hantaran daripada Syafizi Kemal ada tandukan, susulan peluang untuk ia disudahkan oleh kapten pasukan Haris Mansur, tapi malang sekali tepisan kemas dilakukan oleh Hazrik Hakim untuk menyelamatkan bola tersebut daripada dibolosi. Iman Hakimi dengan satu hantaran, Tenggot Michael dengan satu sentuhan, peluang untuk satu setup dilakukan, sepakan yang dimahukan pula oleh Haris Mansur, sekali lagi ditidakkan oleh benteng pertahanan Selangor FC 2. Tapi satu persembahan yang sudah pun dipertingkatkan dengan kemasukan dua pemain sebentar tadi, itu Iman Hakim dan juga Syafizi Kemal, dapat menyaksikan tempo permainan lebih pantas ditampilkan. Tandukan yang dilakukan, Vargas mengesan kedudukan Zahrul yang tidak dikawal. Zahrul cuba untuk mendapatkan Wan Kuzri yang mengacah ketika ini. Wan Kuzri, malang sekali Hazrik Hakim berjaya untuk mendapatkan sentuhan terakhir sebelum ia dikeluarkan oleh Ryan Ahmad. Dan kita saksikan kembali satu hantaran yang gagal untuk diterjah dengan kemas sebelum sepakan yang dilakukan oleh Wan Kuzri sebentar tadi berjaya ditepis oleh Hazrik Hakim dan dikeluarkan di atas. Palingan jauh daripada Amirul Ikhwan untuk mendapatkan Vicky Owen. Larian dilakukan oleh Wan Kuzri. Wan Kuzri memiliki peluang, satu lambungan yang dilakukan untuk Wan Kuzri akhirnya memecah kebuntuan buat pasukan UM Damansara United. Dengan satu jaringan yang dimahukan oleh pasukan tuan rumah, akhirnya kunjung tiba. Dengan jaringan yang hadir pada minit ke-80 menerusi Wan Kuzri, yang juga merupakan jaringan keempat beliau sejak menyertai UM Damansara United secara pinjaman daripada Negeri Sembilan.